Baby, mungkin boleh kongsikan tak mungkin pada usia sekarang mungkin diet dan juga cara pemakanan apa yang YB amalkan supaya lah tubuh badan sihat. Mungkin ada orang dah setengah dah kat sugar, kat nasi. Jadi YB macam mana? Saya ikut sunnah Nabi je. Pertama sekali saya berhenti sebelum kenyang. Kan, dia 1/3 tu untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk bernafas. Pertama. Kedua, Isnin dengan Khamis saya puasa. Itu dua je lah sebenarnya saya. Kadang-kadang saya tak sarapan lah. Saya makan tengah hari, saya makan malam. Dan lagi satu, keluarga saya ni kita makan malam kalau boleh sebelum maghrib. Macam YB sendiri, saya jujur ni, pandai masak tak? Masa yang masak tu boleh makan, tapi tak jamin sedap lah. Jadi antara mungkin menu yang bolehlah sikit-sikit tahu. Saya ayam kicap, kari ayam, kari boleh. Daging pun boleh, telur dadah. Nasi goreng pun boleh. Maggi dah tentu boleh lah. Macam gitu-gitu boleh lah. Sayur campur goreng, capcay macam tu. Tu semua boleh, tu tak ada masalah. Okey, YB mungkin sedikit pandangan ataupun apa yang YB rasa apabila Malaysia menjadi antara negara dengan kadar obesiti paling tinggi di Asia. Saya rasa kita kadang-kadang ni tu antara rezeki kita ialah makanan cukup. Makan tak semahal tempat-tempat atau negara-negara lain, tapi kadang-kadang tak semestinya makan tu cukup, kita makan berlebihan lah. Kita kena jaga juga. Itu satu. Kedua, kita kena lebih aktif sikit. Kan, sebenarnya antara amalan paling best sekali dari segi saintifik, lepas kita makan tu kita jalan sikit. Dia dapat menolong kadar gula dalam darah kita tu dikawal dengan lebih baik sikit. Itu satu tip yang saya dapat daripada kawan saya yang doktor. Mungkin boleh kongsikan tak mungkin antara duadah berbuka yang selalu ni lah YB. Okey, saya berbuka rasa kalau tak saya buka puasa kat luar dekat surau dengan masjid, itu apa yang ada kita terima, alhamdulillah. Tapi dekat rumah ni selalunya masakan keluarga saya ialah bubur gandum. Dia bubur yang ada gandum dah tentu dengan daging lembu atau mungkin daging kambing sikit. Kan, saya kalau boleh tiap-tiap kali buka puasa saya nak makan bubur tu, sebab saya daripada kecil memang mak saya masak, mak saya bagi makan benda tu. Kalau ikutkan tekak saya, tiap-tiap kali buka puasa, tiap-tiap kali sahur saya makan bubur tu saja. Selama sebulan. Bubur dia gandum dengan daging kambing atau daging lembu. Campur sekali. Okey. Itu masakan dari mana tak pernah dengar pula. Itu masakan daripada nenek moyang saya, kita memang itu. Dan memang saya tak ada masalah kalau tiap-tiap hari makan benda tu sepanjang bulan Ramadan. 2 kali sehari ke apa, semua boleh, tak ada masalah.